slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berada di Kuala Namu, Indonesia. So, kami baru lepas check out dekat Buku Hotel, RM72 duit Malaysia. Kali ni kami travel menggunakan motosikal NMAX. Bukannya untuk berjimat, tapi untuk berjimba-jimba sebelum ada anak senang sikit nak ride mana-mana. Daripada sini kita akan pergi ke Samosir, ke Beras Lagi, InsyaAllah. Perjalanan daripada sini nak pergi ke Samosir, Parapat, Haji Batal. Lebih kurang dalam Google Map 3 jam 35, 158 km. Selepas tadi bertolak pukul 8 2 minit dan 9.35, 2 jam 17 minit kita sampai 1 km lagi. Kita berada di Selamat Datang jauh perjalanan. Selamat datang Mabunarun Dobona. 70 km lagi untuk sampai ke Haji Batal Parapat. 50 km lagi untuk sampai. Bye. Belas sampai ke Danau Toba. Makan dekat Mendai bersama apa? Bangkok Muslim. Nasi goreng belah mata hari ni. Dah sekejap. Malaysia. Oh, Malaysia. Okey. Dah. Bayaran di kapal. Yang kita bisa dengan diriku masih untuk kau. Maafkanlah sikapku, lupakanlah salahku. Tengok video semua naik very sakit. Video. Perjalanan daripada sana ke sini kita naik buk Rodame 01 feri. Baru pun tapi awal waktu tu yang buk yang orang naik kat EQ senang. Perjalanan daripada Kampung Tomok tadi kita jumpa ada berapa tangan dia tak bilang map offline. Sekejap tu tak lama ingin tunggu sekejap, dia tengah meratakan jalan dulu sekejap. So sampai tunggu dia buat jalan
Jangan daripada Kuala Namu ke Kota Tinggi nama. Situ sikit je yang cerah mata orang kata. Sebab pemanduan je sangat-sangat beza. Kena pasang sixth sense tu untuk tahu orang dapat nak pergi mana. So tak boleh nak akang situ. Dan jalannya agak berlubang banyak gerang rosak lah. Dengan nak potong loginya. Selepas Kota Tinggi tu perjalanannya agak smooth. Sampailah kat perapat ni. Seleka-seleka sikit tu biasa. Tolak pukul 8 sampai sini, sampai dekat feri Raja Bata tu lebih kurang pukul 1 lah. 5 jam kita masuk, take 5, rehat makan. Okey lah. Tak susah mana jalan dia. Sekarang ni feri berlabuh kat Tomok dan kita jalan ke Bukit Sidohoni rasanya. Bukit Cinta. Lepas Bukit Sidohoni tu baru kita check in kalau ada Bukit Haban. Malam ni kita camping. Silap jalan tadi oh. Nasib baik tak bawa motor nak atas tu. Kau dah sampai atas? Oh. Kalau dah sampai atas oh, naik motor. Lepas tu tengok orang ramai-ramai sini. Sudah ni tempat masuk. Bayarannya seikhlas hati. Duit pada kecil kami ada tadi 20,000. Bukit Sidohoni lebih dikenali sebagai Bukit Cinta. Atas je dah ada sebuah gereja. Pemandangan. Dikatakan bukit ni daripada atas nampak seluas mata memandang. Oh, keluar. Tinggi mati. Ada gereja HKBP Sidohoni. Oh. Sampai kita di Waterfront Bangkuran. Sampai kita jabatan Taman Punggol yang dekat terhubung untuk Pulau Samosir. Di sini abang lepas sini. Nanti kita boleh sampai.
Tiket Bukit Holborn. Kena mendaki tu. Naik tangga. Ni jalan motor tadi. Ada naik motor sini. Tapi untuk kaki tangan je. Untuk orang awam macam kita-kita ni kena mendaki tangga ni. Berapa minit nak daki? 6.22 lah tadi. Sekarang 6.23. Sangat berapa minit untuk mendaki. Tak ditanya. Tandas ada tak? Tandas kat atas tak ada. Tak kalau nak pergi tandas ke, nak kencing, nak berak, nak mandi, tengok kena turun ke bawah walaupun hujan ribut. Nah, semua tandas. Tadi nampak kat pintu tu 3,000 sebelah kanan. Ini tak sure ketuk ke apa. Kita turun. Tu naik balik sana. Itu kemah kita. Sekarang jam 6.33. Ada bintang. Okey lagi tak hujan. Ni pemandangan malam ni agak mendung so tak ada stargazing ke apa. Bintang pun tak apa. Tapi tak hujan. Bulan ni enggak mandi. Pemandangan Bukit Holborn 6.20 pagi. Kecil masukan kita. Sini semua tak panas ni. Nak menuju ke atas tu. Oh, tadi dah cantik. Oh. Tapi Sikap ingin tahu apa ada kat sana. Ni sampai sini kami pergi. Ada lagi ya. 0.90 km. Minit berjalan. 18 minit berjalan. Aduh. Kami sampai. Sepatutnya ada lagi. Sama je. Bukit Holborn. Bukit Teletubbies. Oh. Tak ramai yang naik sini. So, kita berada di Atong Sibibia. Tahu sebutan macam Sibibia, Sibibia.
Lepas tu ni tak far ke tinggi. Sekitar 45 meter. Orang Pacang. Boleh dah masuk kalau mantap. Orang Pacang. So, ni dia dekat besar. Sampai kita di air terjun Ephrata, terletak 5.2 km daripada patung CBB. Masuk sini 7,000. 2% 14,000. Dah sedang lah sini. Sedang je, boleh mandi. Air terjun Ephrata. Jangan minum mata. Kita mandi pun. Ada mandi pun. Dah, sudah balik. Lagi 2 mata. Dah balik. Lagi dah. Okay, next destination. Ephrata. Kita sampai di Menara Tele. Ush, tak sangka terkenal. Sakit perut. Nampak cantik tapi sakit perut pula. 2 kali ke kamar mandi. Loket tiket sini. Satu tiket 20,000. Satu kepala 20,000, 2 kepala 40,000. 2 orang. Kasih. Terima kasih. Batas maksimum pengunjung 200 orang. Kita Menara Tele. Ramai yang sini. Itu tu aku jodoh. Daripada bawah. Oh, di bawah serem. Kita daripada sana, Ephrata. Lebih kurang 4 something kilometer je daripada Ephrata ke Danau Indah Berhias Air Terjun. Sana. Okay, jalan sini memang bukan untuk pemula. Bukan untuk pemula. Kaki ya. Besar. Main bukit, main selekor. Ke view tasik pula. Ulang je. Bola Samose, jejak runtuh dinding kaldera, Paletau. Oh, ni Paletau. Air terjun waterfall. Yang menarik atas ni Paletau. Ke Paletau. Untuk masuk ke sini. Ya, ni sebab kat apa? 74,000 tahun yang lalu. Super volcano yang memuntahkan 2,800 km material kelas tisa dengan komposisi densita hingga Yoto. Boleh. Sebab tu lah tujuannya. Panjang sekali infonya. Itu pandangan bawah. Yang ni? Apa yang nampak benda ni? Kalau turun ke bawah tak boleh naik dah. Tiket dikira habis. Kena beli tiket baru. Dia kecil je belakang dia. Boleh lah. Here we are. After 71 kilometer. Jauh jalan dia. Memang yang berkentah boleh bawa motor.
Ya, sekarang kita boleh ya. Dia panggil saya. Wah, ini kereta. So, inilah air terjun si pisu. Panjang ni pisu. Dari luar tak nampak oh. Ini dah nampak. Ada kita lalu kat tu. Ha. So, berapa jauh untuk turun ke checkpoint ni? Apa? Sampai kita. Ini yang berat. Ya. Air terjun. Wah. Berdebu. Berangin. 16 minit je. 1 kilometer lebih kurang. 1 kilometer lah. Untuk sampai ke sini. Sampai balik 44 minit. Menaik start tadi 28 minit. Oh, sini lah. Hujung sini dia punya Ibu, boleh geser sini? Ibu di atas dong. viewpoint sini. Bapak geser sini supaya ayahnya. Bapak jangan tahu apa. Dua tangan dah, oke ya. Ayahnya. One, two. Bentar. One, two. Ha, sini nampak sini. Oke. Tu je. Ada lagi? Selengang bilik di Brastagi. Nice. Sejuk. Tak payah pasang aircon, tak payah pasang kipas. Memang tak ada kipas. Memang kalau kat Malaysia buat ia macam genting, buat kamera lah. Brastagi. Tempat kita ni. Tempat kita ni. So ni kebun strawberry. Kenapa kamu pilih Brastagi? Kononnya esok ada itu untuk hiking gunung apa? Jagat lupa. Sibuan. Perjalanan daripada sini nak pergi gunung Sibuan saja. 1 jam lebih. Ini sebab last minute. Sepatutnya kami menginap di Merak, tapi last minute plan. Hotel full, table full, homestay full, masih libur. Last lagi sejuk. Buat kamera strawberry dia mata. Lah.
So hari ni kita pergi ke Istana Mainan. Terletak di Medan. Sarung. Dua barangan tangan. Kat luar panas gila. Selain sini sejuk. Ada jual dua tempat. Dua tempat tau. Ada. Boleh ruas bertemu ruas. Taring cepat rimau. Lebih. Antara itu Seri Paduka Tuanku Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam. Gelar Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam menikah dengan Ananda Almarhum Sultan Abdullah, Sultan Negeri Perak Malaysia yang bernama Tengku Mahirang yang kemudian bergelar Tengku Maksudi Negeri Hindi. Memori dah penuh. Tak payah akan banyak. 32 kita dulu kosong. Tak di hotel. Bye motorku. Bye. Tadi pun nak akan video. Dia dah datang. Oh, laju. Sempat tak tengok meter tadi berapa. So berakhirlah. Sudah ekspedisi kami ke Medan. Gila. Kalau tengok pada next time kami ambil supir lah. Jalan je tanya bini aku macam mana. Pebal lah. Sebab ekspedisi ni hiking ke apa. Pebal sebab naik motor Jalan je gila. Paling gila lah nak bawa. Tengok motongnya. So dah habis lah video kali ni. Sekarang ni dekat airport Kuala Namu. Tunggu flight. Bye bye. Saja je. YouTube pasal hiking tiba-tiba travel campur-campur. Bye.